Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya adalah Tuan Syarah binti Kumar Rahmat selaku panel untuk mini forum. Terdahulu saya minta tim A untuk kenalkan diri secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Yasmin Reza Hanafi. Saya adalah panel A. Saya Nuratul Sulaimah mewakilkan panel A. Saya ada kisah nama Syekh saya mewakili tim A. Saya ada mewakili Muhammad Zamri daripada panel B. Saya akan sendiri daripada panel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sina binti Suhaili. Saya ahli panel daripada tim A. Terima kasih tim A. TV, perkenalkan diri secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aman Syafila dari J. Saya dari panel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Perkara daripada panel tim B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafila binti Ahmad daripada panel tim B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazal Najwa binti Syamsuddin. Saya daripada panel B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umarah binti Hasbullah dari tim B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sarah binti Akaswa daripada ahli panel tim B. Baiklah, terima kasih kepada tim B. Baik, saya minta tim A dulu untuk memulakan mini forum. Baik, soalan pertama, terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan penderaan kanak-kanak dan bentuk penderaan yang sering berlaku di taska. Silakan panel tim A. Terima kasih pengurusi panel di atas soalan yang diberikan. Okey, pada pendapat saya, penderaan kanak-kanak adalah perbuatan yang menyakiti, menderakan atau mengamalkan kanak-kanak sama ada dari segi fizikal, seksual, pengambilan atau emosi mereka. Penderaan ini boleh berlaku sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi tetap akan meninggalkan kesan yang buruk pada perkembangan kanak-kanak. Masalah penderaan dan pengabaian ini semakin serius dalam masyarakat pada dari tahun ke tahun. Oleh itu, semua pihak perlu berjibaku untuk memastikan dan melindungi kanak-kanak dalam setiap tindakan yang diambil dan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk kanak-kanak seperti dinyatakan dalam konvensyen mengenai hak kanak-kanak di organisasi CRC, iaitu Children Rights Convention. Dalam CRC khususnya pada 19, negara perlu melindungi kanak-kanak daripada segala bentuk penganiayaan oleh ibu bapa atau penjaga. Manakala di taska pula, penderaan boleh berlaku dalam beberapa bentuk, iaitu dalam bentuk fizikal, emosi, seksual dan juga pengabaian. Okey, dalam bentuk fizikal, penderaan fizikal ini adalah perbuatan yang menyebabkan kecederaan pada tubuh pada kanak-kanak, seperti memukul, menampar, mencubit atau menolak kanak-kanak tersebut dengan kuat. Seperti yang di mana kes yang saya cari ini, iaitu kes ini berlaku pada tahun lepas, iaitu pada 28 bulan 12 2005, di mana seorang penjaga taska ditahan. Seorang penjaga taska wanita berumur 26 tahun ditahan oleh pihak polis di atas kes dia menampak seorang, dia menjampak seorang kanak-kanak yang berusia antara 6 hingga 9 bulan, iaitu seorang bayi yang berusia antara 6 hingga 9 bulan. Itu bayi itu disampak, digolek dan juga ditampak oleh seorang pengasuh perempuan ini. Polis menahan seorang pengasuh wanita ini di taska di Alam Indah Ceras. Polis menjalankan tindakan mengikut Seksyen 31 dan Ulangan 1 Akta Kanak-Kanak 2001. Manakala untuk penderaan emosi pula,
bapa ataupun penjaga laskar secara berangkau atau dihina, ditakut-takutkan atau dihukum. Contohnya lah, guru laskar ini menjadi atau memainkan karakter dengan kuat sehingga membuatkan kanak-kanak itu takut untuk berinteraksi dengan dia ataupun untuk berjumpa dengan dia. Walaupun penderaan militer kesan fizikal, penderaan emosi boleh menjelaskan keyakinan diri dan perkembangan kanak-kanak. Ini juga bertentangan dengan prinsip CRC yang menegakkan pembangunan personaliti dan emosi kanak-kanak secara menyeluruh. Seterusnya untuk penderaan pengabaian. Pengabaian ini boleh berlaku apabila keperluan asas kanak-kanak tidak dipenuhi seperti makanan mereka, kebersihan, keselamatan dan juga penjagaan kesihatan. Contohnya seperti kita tahu ada kes berlaku pada tahun kedua tahun itu, ada di mana seorang perempuan seorang ibu meninggalkan seorang bayi di rumah selama 10 hari dan dia perlu bercuti selama seminggu, silap saya. So, itu juga adalah contoh kes penderaan bagi pengabaian. Dan yang terakhir adalah penderaan seksual, di mana bentuk penderaan seksual ini adalah yang melibatkan sentuhan yang tidak sesuai atau perbuatan yang tidak memuara terhadap kanak-kanak lah. Penderaan seksual juga melibatkan dalam dengan izin CRC iaitu Children Rights Convention dengan jelas menyatakan dalam perkara 34 bahawa kanak-kanak mesti dilindungi daripada eksploitasi dan penderaan seksual. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih pada panel tim A. Soalan yang sama. Tim B sila terangkan hujan anda. Terima kasih kepada Kak Kursi. Sebelum itu saya cukup setuju dengan ucapan daripada ahli panel tinggi berkenaan definisi penderaan tadi. Dan satu itu saya pun ada ucapan saya sendiri, iaitu penderaan ini adalah satu sikap perlakuan orang dewasa yang menyebabkan kanak-kanak mengalami kecederaan yang berlaku secara kasar dan kejam terhadap seseorang kanak-kanak. Dan ia juga boleh dikaitkan dengan penyalahgunaan kuasa orang dewasa terhadap kanak-kanak sehingga trauma, penderitaan atau kecederaan. Kenapa saya cakap penyalahgunaan kuasa ini? Sebab sebagai ibu bapa, sebagai pengasuh, sebagai penjaga, sebagai ibu bapa, sepatutnya kita kena jaga hak kanak-kanak, kena jaga hak kanak-kanak tu kita bagi dia, sebab kanak-kanak ni akan membesar daripada kecil. Kalau kita daripada awal dan jaga dia, kita makin lama besar, jangka masa panjang untuk diorang trauma, untuk mental diorang besar sangat-sangat tipis. So, kat situ bila ada satu penyalahgunaan kuasa terhadap orang dewasa terhadap kanak-kanak, dan ini jangka masa panjang pada kanak-kanak yang menjejaskan perkembangan fizikal, emosi, mental dan sosial kanak-kanak. Dia juga boleh berlaku secara sengaja atau tidak sengaja di atas percaya orang dewasa terhadap kanak-kanak. Dan ini juga telah melanggar pelanggaran hak kanak-kanak dan juga kesejahteraan kanak-kanak. Dan penderitaan ini terbahagi kepada 4 bentuk penderitaan, iaitu penderaan, iaitu emosi, fizikal, seksual dan juga pengabaian. Penderaan emosi ini adalah memahami secara melampau atau memperletihkan seseorang kanak-kanak. Maksudnya macam kita dera mental dia, dera emosi dia. So macam kita setengah kadang-kadang ni kita kadang-kadang pukul dia ke, dera emosi dia, kita macam kadang sebagai peserta sekali kita suka kan usik kanak-kanak, macam kita suka kurang-kurang minit, padahal kadang-kadang benda itu sebenarnya tak elok pun untuk kanak-kanak. Sebab kalau makin lama kita buat, itu pun dah boleh jadi satu penderaan emosi pada kanak-kanak. Yang kedua, penderaan fizikal. Penderaan fizikal ini merangkumi memukul, menendang, menyepak, mencubit kanak-kanak, mengurung kanak-kanak dalam keadaan yang gelap. Itu adalah salah satu penderaan fizikal terhadap kanak-kanak. Yang ketiga, seksual. Seksual adalah sentuhan tidak sesuai atau perlakuan yang berusaha seksual terhadap kanak-kanak atau sentuhan tidak senonoh atau menyentuh bahagian sulit kanak-kanak. Kadang-kadang penggunaan seksual orang
satu penderaan seksual, iaitu macam kita sebut kataan yang tak elok lah pada kanak-kanak, sebab orang kanak-kanak lagi. So kalau kita sebut kataan yang tak elok, kanak-kanak akan ikut. Dan daripada situ pun, itu pun salah satu penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Dan selain itu, penderaan seksual juga kadang-kadang sebagai pengusaha taskah menyuruh kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian sulit kanak-kanak, ataupun pengusaha taskah sendiri menunjuk ataupun menyentuh bahagian sulit di hadapan kanak-kanak. Dan yang keempat adalah pengabaian. Pengabaian adalah tidak memberi perhatian yang lebih dalam terhadap kanak-kanak yang boleh menyebabkan kesan trauma jangka panjang terhadap kanak-kanak. Pengabaian ini bukan ada daripada satu segi je, dan dia banyak cabang daripada pengabaian ini, iaitu makanan, daripada segi makanan, kebersihan, keselamatan dan pengawasan. Makanan ni contoh dia macam kanak-kanak tu dalam keadaan lapar, tapi kita sebagai pengusaha tak alert untuk nak bagi dia makan ke, sebab sebagai pengusaha taskah kita nak alert bagi tetapkan waktu makanan kanak-kanak untuk kita bagi dia sihat, ceria selalu. Kalau kita abaikan benda itu, kanak-kanak pun akan jadi murung, lapar, dan balik pun mengaruh dekat mak ayah. Dan yang ketiga, kebersihan. Kadang-kadang ibu bapa ni, kita kebersihan pun tak boleh nak mengharapkan pengusaha taskah saja, sebab ibu bapa pun sebelum nak hantar anak-anak ke taskah atau tadika, perlulah hantar dalam keadaan bersih. Janganlah kita hantar dalam keadaan yang anak-anak tu pampers dia juga penuh. Kalau tak mandi tu boleh dikira lagi lah, boleh diambil lagi lah. Tapi kalau dia pampers penuh, tak buka, boleh hantar ke taskah. Kadang-kadang cikgu pun, pengusaha taskah pun, pengasuh pun kadang jadi rasa macam makin lama makin tak senang, sebab hari-hari hantar anak-anak di taskah atau tadika dalam keadaan yang pampers penuh, anak-anak tak selesa. So itu pun salah satu pengabaian kebersihan. Dan yang ketiga, keselamatan. Ini patutnya ditekankan untuk kepada pengusaha taskah, sebab sebagai pengusaha taskah ni kita kenalah tahu sisi-sisi keselamatan dekat tadika tu. Dia tahu mana yang okey, mana yang tak okey, mana yang tajam tu, bahagian-bahagian yang tak elok, yang senang rosak ke apa ke, kenalah cepat-cepat bagi. Kalau macam ada apa-apa benda yang pampers sekitaran tadika tu rosak, kenalah cepat-cepat bagi untuk jaga keselamatan anak-anak. Dan yang keempat, pengawasan. Pengawasan ni contoh macam CCTV. Sepatutnya CCTV ni dah patut ada dekat semua cawangan, semua tadika, semua taskah, untuk senang bagi pihak-pihak mana nak tengok ataupun ada ibu bapa yang nak pantau anak-anak diorang, dekat taskah, dekat tadika, ataupun macam kalau macam balik-balik tu diorang tengok anak-anak diorang pada demam ke, apa ke, sakit ke. Mungkin diorang nak tahu juga daripada mana benda tu, mungkin diorang boleh minta untuk cek CCTV dekat taskah atau tadika. Sebagai pengawasan juga, kalau boleh dekat kawasan tadika tu, kalau kita rasa sekarang dekat kawasan tadika tak ramai pun orang pagar guard ke security ke untuk tadika. Tapi kalau boleh, kalau ada lebih, kalau nak lebih selamat, cuba kita pasangkan bayangkan guard atau security untuk tadika tu. Sebelum tu saya ada satu video berita daripada yang menunjukkan video ni adalah kenderaan kanak-kanak melepaskan terhadap kanak-kanak 2 tahun.
panel team B. Ada tambahan? Silakan. Saya setuju dengan pendapat panel B. Idea dia. Okey, pada pendapat saya, kadang-kadang perbezaan kadang-kadang di taskar ke teknik boleh berlaku apabila penjaga atau pengasuh gagal menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik dan tidak mengutamakan hak kanak-kanak berdasarkan prinsip utama iaitu CRC. Kepentingan terbaik kanak-kanak dalam perkara 3, hak untuk hidup dan berkembang dalam perkara 6 dan juga hak untuk usaha dalam perkara 12. Kanak-kanak berhak mendapat penjagaan yang selamat, kasih sayang dan juga layanan baik. Saya berpendapat bahawa semua pihak termasuk ibu bapa, guru, juga kerajaan perlu bekerjasama untuk memastikan taskar menjadi tempat yang selamat dan juga bukan tempat yang menentukan bagi kanak-kanak. Itu sahaja. Baik, terima kasih panel team B. Baik, soalan kedua. Saya akan tuju pada team B. Soalannya, berdasarkan isu semasa sejak 2022, apakah faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya penderaan kanak-kanak di taskar? Silakan team B. Terima kasih kepada Polisi. Okey, faktor utama yang menyumbang kepada penderaan kanak-kanak di taskar pada pendapat saya ialah ketidakpatuhan disebab di mana pengasuh kepada kanak-kanak yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menetapkan seperti yang saya tunjukkan ini, bagi kanak-kanak yang berumur 0 hingga 1 tahun iaitu 1:3, di mana 1 pengasuh dengan 3 kanak-kanak bagi kanak-kanak normal, dan kalau bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas iaitu 2:3, 2 pengasuh dengan 3 kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas, bagi kanak-kanak normal ialah 1:5, 1 pengasuh, 5 kanak-kanak untuk kanak-kanak normal, dan untuk kanak-kanak berkeperluan khas iaitu 2:2. Bagi kanak-kanak 3 tahun ke atas hingga 4 tahun, kanak-kanak normal iaitu 1:10, 1 penjaga dan 10 kanak-kanak. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas iaitu 3:10 dengan 3 penjaga dengan 10 kanak-kanak. Okey, apa yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ini sangat penting untuk pihak taskar mematuhinya, kerana jika pihak taskar tidak mematuhinya, terdapat risiko untuk berlaku penderaan, pengabaian di taskar sehingga boleh membawa kepada maut. Saya ambil satu contoh daripada kes yang telah berlaku di Saujana Putra, iaitu satu taskar telah ditutup ekoran kematian bayi lelaki yang berusia 4 bulan. Taskar ini mempunyai bilangan pengasuh seramai 1 orang dengan penjaga kanak-kanak sebanyak 25 orang. Bilangan ini tidak masuk akal dan tidak memenuhi apa yang ditetapkan oleh pihak Kebajikan Masyarakat. Di sini kita dapat lihat bahawa gurunya tidak mampu untuk menjaga kanak-kanak yang sebanyak itu. Jadi guru menghadapi tekanan di mana mereka perlu menjaga ramai kanak-kanak. Kanak-kanak yang beragam, memerlukan perhatian. Jadi guru mungkin merasa stres menyebabkan guru mengabaikan kanak-kanak dan mendera mereka. Faktor yang kedua pula ialah kurang pengawasan dari pihak taskar ataupun tidak berdaftar. Pihak taskar yang tidak berdaftar ini juga mampu menyebabkan risiko penderaan kerana mereka kurang pengawasan dari segi kelayakan staf, prosedur keselamatan, kelayakan staf. Sepertinya staf itu tidak mempunyai masalah mental. Seperti mana kita tahu, masalah mental amatlah berbahaya kepada seseorang individu. Bila mereka menghadapi masalah mental, mereka mungkin cenderung untuk memukul kanak-kanak sehingga membawa kepada maut. Kerana mereka tidak mampu menghadapi tekanan seperti kanak-kanak yang menangis dan meragam. Hal ini akan menyebabkan mereka bertindak di luar kawalan.
Seterusnya, tiada prosedur keselamatan seperti jika sesebuah taska mempunyai tangga, taska itu tidaklah mempunyai pagar supaya kanak-kanak tidak bermain sehingga terjatuh. Dan hal ini akan mengurangkan risiko penderaan dan kecederaan yang boleh membawa kepada maut. Okey, seterusnya saya ingin tunjukkan ini rakaman CCTV yang berlaku di Ceras, di mana penjaga memboleh membunuh bayi yang berusia antara 6 hingga 9 bulan kerana tidak mampu untuk menanggung stres yang dihadapi. Kanak-kanak ini mungkin menangis, meminta perhatian lebih daripada pengasuh. Di sini kita dapat lihat bahawa jika pengasuh tersebut tidak mempunyai ketahanan mental yang kuat, mereka tidak layak untuk menjadi seorang pengasuh. Hadis yang ketiga pula, ialah tekanan kerja dari pihak taska. Apabila seseorang taska terlalu terkenan macam taska-taska yang tersuruh, sudah pasti ibu bapa ingin menghantar anak mereka ke sana, dan ibu bapa mahukan pencapaian atau perkembangan yang optimum pada kanak-kanak tersebut. Jadi apabila kanak-kanak itu apabila guru mendapat apabila guru terima tekanan untuk melatih anak-anak untuk perkembangan yang optimum, guru mungkin terasa terbeban. Jadi hal ini akan meningkatkan risiko penderaan pada kanak-kanak. Jadi itu sahaja ujian dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada TV. Soalannya sama. TV sila huraikan ujian anda. Terima kasih kepada Tuan Muhammad. Jadi dengan isi yang benar, saya bawakan sedikit dokumen sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang fakta berkaitan dengan isu semasa pada tahun 2020. Di sini saya bawakan berita harian online yang saya ambil, iaitu pengasuh taska di penjara dan didenda. Jadi di sini saya boleh simpulkan bahawa terdapat tekanan kerja dan bebanan tugas. Untuk maklumat semua, tekanan kerja dan bebanan tugas ini akan menyebabkan pengasuh dia akan menjadi lebih tertekan kerana ada sesetengah taska membuat hanya ada satu ataupun dua pengasuh di dalam taska tersebut. Jadi banyaklah tugas dan bebanan kerja, iaitu saya boleh simpulkan bahawa ada kes di Medfield Kuala Lumpur telah adanya bahawa pengasuh tersebut iaitu berumur 40 tahun di ketika usia itu emosi yang tidak terkawal dengan bebanan kerja yang telah diberikan telah membuatkan emosi itu dilepaskan kepada kanak-kanak dengan membuat penderaan kepada kanak-kanak yang telah diasuhnya, iaitu bayi berumur dalam sekitar sebulan. Pengasuh tersebut telah membuat satu tindakan yang kasar seperti menarik tangan kanak-kanak tersebut kerana dipercayai pada ketika itu kanak-kanak itu telah terkecil dan terkena kepada kain baju beliau. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa tekanan kerja ini sangat-sangatlah tidak sepatutnya kerana umur beliau ketika itu telah meningkat. Jadinya emosi yang tidak dapat dilepaskan telah diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Di situ telah menjadikan penderaan kepada kanak-kanak yang tidak sepatutnya. Yang seterusnya, ulang latihan dan kemahiran berdasarkan rujukan yang saya telah tunjukkan kepada ahli PNS semua.
kurang latihan dan kemahiran ini telah menyebabkan banyaknya pengasuh dan pengusaha taska sampai sekarang tidak ada latihan yang mencukupi seperti ahli-ahli panel yang tertinggi, iaitu tiada kemahiran berkaitan dengan asas pendidikan awal kanak-kanak, tiada daripada segi emosi tidak dilatih untuk mengawal emosi apabila kanak-kanak itu menjadi tantrum, agresif di sesuatu situasi. Jadinya mereka telah gunakan teknik yang salah. Sebagai contoh, ada yang menjerit kepada kanak-kanak, memukul kanak-kanak, dan mereka berfikir bahawa tindakan itu adalah betul untuk mendisiplinkan kanak-kanak di taska, di sebuah taska di masa kini. Sebagai contoh, di satu video klip yang setelah saya kaji, saya telah melihat bahawa ada di sebuah taska bahawa seorang kanak-kanak OKU telah dipukul di belakang badan beliau kerana dia berfikir bahawa dengan perkara tersebut akan menenangkan kanak-kanak tersebut, padahal perkara itu tidak wajar dan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut lebih kepada trauma emosi. Yang seterusnya ialah yang ketiga, saya bawakan juga untuk tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi ini sebagai semua boleh ketahui bahawa apabila ekonomi telah meningkat, ada sesetengah yang sebagai yang telah saya sebutkan tadi, pengasuh tersebut telah lanjut usia, jadinya mereka telah start di kerja yang di situ saja untuk melongkak pada kerja yang lain. Umur telah lanjut, jadi kebanyakan institusi pekerjaan tidak mengambil pekerja kerana telah lanjut umur beliau. Jadi disebabkan kerja untuk susah untuk mencari kerja, mereka merasakan dengan mereka merasakan dengan hanya kerja di tempat tersebut akan mendatangkan keuntungan, iaitu macam bukan mendapatkan keuntungan, tapi mereka rasakan dengan duit tersebut mereka rasa macam buat macam tu je, kerja tu tak apa, asalkan kerja aku dapat gaji tak cukup. Lepas tu dari situ kita boleh simpulkan bahawa apabila tekanan ekonomi meningkat, jadinya kerja yang mereka lakukan itu kebanyakannya tidak ikhlas dan asalkan bergaji, walaupun mereka tidak sedar bahawa layanan buruk telah mereka berikan kepada kanak-kanak, dan pada ketika itu tanpa mereka sedari telah menyebabkan penderaan dari segi emosi, sosial, lepas tu telah mendatangkan pengabaian dan akan menyebabkan isu-isu penderaan di Malaysia semakin meningkat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel TV. Ada tambahan? Baiklah, kita akan pergi pada soalan seterusnya. Panel Team B, sejauh manakah faktor tekanan kerja dan kekurangan latihan pengasuh menyumbang kepada kes penderaan di taska? Saya tunggu tetamujan anda. Ya, kami mendapat saja tekanan kerja yang tinggi dalam pengasuh boleh berdampak apabila beban tugas terlalu banyak. Contohnya, pengasuh terpaksa menjaga kanak-kanak terlalu ramai seorang diri atau dalam suasana yang kurang bantuan. Selain itu, waktu kerja yang panjang dan tertekan. Ini boleh menyebabkan pengasuh mungkin tidak mendapat cukup rehat atau masa untuk memulihkan emosi mereka sepanjang hari bekerja. Bagi kekurangan latihan pengasuh, juga adalah faktor berlakunya kes penderaan di taska. Antaranya ialah kurang kemahiran dalam pengurusan tingkah laku. Contohnya, cara
pengasuh menangani tantrum tanpa menggunakan pendekatan fizikal atau hukuman yang tidak sesuai. Menurut Perkara 19, negara hendaklah melindungi kanak-kanak daripada segala bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh ibu bapa atau orang lain yang sepatutnya bertanggungjawab dalam menjaga kanak-kanak. Dan polis juga mewujudkan program sosial yang sesuai bagi mencegah kes penganiayaan dan beri lawanan kepada masa. Salah satu kes yang pernah mendapat perhatian meluas di Malaysia adalah kes penderaan sebuah naskah di Alam Indah. Berdasarkan CCTV tersebut yang memaparkan seorang bayi dipercayai didera oleh pengasuh di sebuah naskah. Bayi tersebut mengalami penderaan fizikal seperti ditampar, digolek dan disampar oleh pengasuh tersebut. Oleh itu, penambahbaikan dari latihan profesional, pemantauan dan sokongan emosi, pengurusan beban kerja amat penting bagi memastikan persekitaran naskah yang selamat dan berkualiti. Sekian daripada saya. Terima kasih pada tim ni. Soalan yang sama. Sila kemukakan hujah anda pada kemukakan hujah anda tim A. Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Sebelum itu, izinkan saya menerangkan sedikit tentang naskah. Naskah ini adalah tempat yang diakui oleh pihak keluarga di mana sepatutnya memastikan anak-anak dilindungi dan dijaga dengan sangat. Namun, sejak belakangan ini, kes penderaan anak-anak di naskah semakin berleluasa. Oleh itu, pihak berkuasa dan pihak negara perlulah melindungi anak-anak seperti menurut Perkara 19. Negara hendaklah melindungi anak-anak dan segala bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh ibu bapa maupun orang lain yang sepatutnya dalam menjaga anak-anak. Dan pihak negara juga boleh mewujudkan program sosial dan memberi rawatan kepada mangsa. Selain itu, Malaysia juga pernah ditempatkan dengan kes penderaan yang berlaku di sebuah naskah di Bandar Limbalu, Shah Alam, di mana seorang guru tersebut disyaki menyerang anak-anak yang berusia 2 tahun pada 18 Ogos tahun 2025 yang lalu. Insiden ini berlaku pada jam 6 petang dan guru berkenaan didakwa telah menjadi mangsa dan kelas kebila air mengenai dalam masa. Ini adalah bukti rakaman berita tertutup di mana guru tersebut telah menarik arwah mangsa dari kelas kebila air dan memukul mangsa menggunakan botol dan minum salju kecil. Melalui kes penderaan ini, guru tersebut berkemungkinan mengalami faktor tekanan kerja dan kurang latihan pengasuhan. Sebagai contoh, guru tersebut mengalami tekanan kerja kerana terlalu padat dengan pekerjaan yang diberikan oleh guru naskah dan tidak mendapati rehat yang cukup. Dan tekanan kerja juga boleh disebabkan oleh guru tersebut tertekan dengan menuntut untuk memenuhi perpaduan ibu bapa maupun pengurus naskah. Seterusnya, kekurangan latihan pengasuhan juga adalah faktor berlakunya kes penderaan di naskah, di mana guru-guru mungkin kurang pemahaman tentang anak-anak dan kurang teknik positif dalam menangani masalah anak-anak dengan positif dan kurang teknik pengurusan naskah dan berdisiplin yang selamat. Tugas guru sepatutnya mendidik dan melindungi anak-anak. Menurut Perkara 29, pendidik seharusnya mempunyai matlamat untuk mengembangkan kebolehan mental dan fizikal anak-anak. Dan pendidik juga sewajarnya mendidik anak-anak untuk menghormati ibu bapa. Oleh itu, dalam isu ini, negara juga memainkan peranan penting seperti Perkara 20 di mana negara wajib memperuntukkan perlindungan khas kepada anak-anak yang diwujudkan hak persekitaran keluarga dan penetapan institusi boleh didapati dalam kes sedemikian. Seusaha untuk memenuhi obligasi ini perlu diberi perhatian kepada anak-anak, diberi perhatian kepada latar belakang kebudayaan. Itu sahaja saya pasal. Baiklah, terima kasih pada panel tim A. Ada tambahan?
toilet. Okay. Sekejap, ada orang masuk. Jangan minta tanda langsung. Tekan je. Dah? Dah. Okay. Seterusnya soalan keempat, panel tim B. Apakah peruntukan undang-undang yang bertujuan melindungi kanak-kanak daripada penderaan di taska menurut Akta Kanak-Kanak dan Akta Taska? Silakan mukakan hujah. Terima kasih Tuan Mensi atas soalan yang diberikan. Baiklah, saya akan kemukakan hujah saya sama sekali untuk Akta yang satu, iaitu Akta Draft 1 Kanak-Kanak. Akta ini memberi perlindungan yang menunjuk kepada kanak-kanak daripada penderaan, pengabaian dan eksploitasi. Peruntukan yang berkaitan penderaan di Seksyen 17 iaitu mentaklifkan kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan termasuk daripada segi fizikal, emosi dan juga seks. Jika hukuman daripada Seksyen 31 peruntukan hukuman kepada mana-mana individu yang menganiaya, mengabaikan atau mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya. Jika sabit kesalahan, pelaku boleh dikenakan denda sebanyak RM20,000 atau penjara 18 tahun atau kedua-duanya sekali. Peruntukan ini menunjukkan bahawa undang-undang memandang serius terhadap isu penderaan kepada kanak-kanak. Seterusnya, akta ini juga menetapkan kewajipan untuk melaporkan kes penderaan di bawah Seksyen 27 dan 29. Pegawai perubatan, ahli keluarga dan pengasuh yang gagal melakukan kes penderaan boleh dikenakan dengan tindakan undang-undang. Seterusnya berikut Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak iaitu 1984. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 memberi fokus khusus kepada penggunaan taska. Di bawah Seksyen 9, Seksyen 6, setiap taska wajib didaftarkan di bawah JKN iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Taska yang tidak berdaftar boleh dikenakan tindakan yang serius. Tujuannya adalah untuk memastikan taska itu selamat dan mematuhi syarat yang ditetapkan oleh JKN. Seterusnya, untuk Seksyen 8 dan 9 memberi kuasa kepada pegawai untuk memasuki dan memeriksa keadaan taska bagi memastikan standard yang diberikan dipatuhi. Juga jika didapati berlaku penyeraan atau pelanggaran syarat, pendaftaran taska boleh digantung ataupun taska itu boleh ditutup. Saya akan memberikan sedikit artikel yang terjadi terhadap seorang kanak-kanak yang berusia 5 bulan, iaitu kanak-kanak ini bernama Zahrin Zulkarnain, berumur 5 bulan. Dia yang terjadi pertama sekali, ibunya menghantar masa ini di sebuah taska yang tidak berdaftar. Jadi semasa ibu dia menghantar kanak-kanak bayi ini pada jam 7 pagi, kemudian selepas ibunya menjalani pergi kerja, dia dapati satu panggilan daripada saya akan terangkan. Okay. Selepas dia pergi ke kerja, dalam lepas dalam kedua tersebut dia dapat panggilan daripada dia nak call pihak taska tersebut tapi tidak dijawab. Jadi ibu mangsa sangat khawatir dengan anak-anaknya dia tak tahu keadaan anak dia macam mana. Kemudian dia terus dia sangat terkejut apabila dia dapat call daripada hospital UIA, iaitu anak dia keadaan sangat berjadikan kritikal. Sebab sebagai ibu mangsa dia sangat pelik, anak dia sangat sihat dan tak ada apa-apa penyakit pun semasa dihantar anak dia dekat taska tersebut. Tapi lepas dia sampai di hospital, doktor menyusahkan anak dia sedang meninggal dunia disebabkan kurang oksigen dalam badan. Apa yang terjadi pada kes ini adalah mengikut rakaman data CCTV yang diberikan kepada ibu mangsa, anaknya dibendung dan dibiarkan dalam sebuah bilik yang gelap selama sejam. Jadi dia tiada pengawasan, pengasuh itu membiarkan sahaja anak bayi tersebut di dalam bilik. Kemudian
Februari 2024. Taska ini tidak mengambil apa-apa tanggungjawab semasa peristiwa berlangsung. Jadi pihak ibu dan ayah mangsa bayi sangat-sangat marah sebab tak ada langsung pihak atasan ini ambil kira pasal kejadian yang berlaku. Jadi pihak ZKM membuat aduan taska ini untuk berhenti beroperasi. Tapi mereka tidak mendengarkan mereka tersebut dan mereka teruskan beroperasi. Jadi telah pada tahun yang sama juga, iaitu 31 Januari, pihak taska ini telah berhenti, telah ditutup sepenuhnya atas sebab sebab kes kematian ada Zahiri yang berlaku. Jadi saya sangat-sangat menekankan kepada ibu bapa di luar sana untuk mengambil sakna setiap taska yang nak kita hantar anak kita kat mana. Pastikan taska tersebut berdaftar di bawah ZKM supaya kes-kes seperti ini dapat dielakkan daripada berlaku dan keselamatan anak-anak kita semua dapat dijaga dan dibina. Yang saja tugas saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel tim B. Soalan yang sama pada tim B, tim A. Sila menunjukkan hujah anda. Terima kasih. Pada pendapat saya, di Malaysia terdapat dua akta yang mengutamakan hak kanak-kanak, iaitu Akta Kanak-kanak 2001/511 dan Akta Taska 1984 Akta 308. Yang pertama, Akta Kanak-kanak 2001 memastikan perlindungan undang-undang terhadap sebarang bentuk penderaan fizikal, mental maupun seks terhadap kanak-kanak. Di bawah Seksyen 17 menegaskan bahawa kanak-kanak tidak boleh diabaikan ataupun dipukul mana-mana individu yang mengetahui kes penderaan tersebut di antara Seksyen 31 yang mewajibkan setiap individu haruslah melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat mana-mana taska maupun pusat jagaan yang mendera kanak-kanak. Jika disabitkan kesalahan, bawah Seksyen 92 menetapkan hukuman kepada individu tersebut tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara 20 tahun. Kedua, Akta Taska 1984 memastikan keselamatan dan kebajikan kanak-kanak di taska melalui terhadap operasi dan pengawasan angkatan. Seksyen 10 menetapkan Seksyen 10 menetapkan syarat dan resen terhadap taska. Dan Seksyen 11 menekankan tanggungjawab penjaga taska terhadap keselamatan dan kebajikan kanak-kanak yang haruslah menetap sebuah taska tersebut mestilah berpandukan SOP dan hendaklah berlesen. Kerana Seksyen 11 menekankan tanggungjawab taska terhadap keselamatan itu kebajikan. Negara Seksyen 18 menekankan hukuman dan pengasuh atau peratur taska kecuaian sehingga menyebabkan kemudaratan kepada kanak-kanak. Kes terbaru 2026 iaitu 21 Januari 2026, sebuah taska Selangor terbabit dalam pelanggaran SOP terhadap taska yang dikenakan hukuman atas 1984. Sebelum itu saya ada video untuk video tersebut. Ini untuk video 2024 terdapat 39 buah taska
dari sudut konvensyen hak kanak-kanak iaitu CRC, apakah hak kanak-kanak yang terjejas apabila penderaan berlaku? Sila kemukakan hujah anda. Terima kasih atas soalannya. Apabila penderaan berlaku, jelaslah bahawa hak perlindungan kanak-kanak dengan izin CRC terjejas. Kanak-kanak sepatutnya dibesarkan di persekitaran yang selamat, tetapi bertukar menjadi mangsa ketakutan. Menurut dengan izin CRC khususnya perkara 19, setiap kanak-kanak dia berhak untuk dilindungi daripada segala bentuk keganasan fizikal, penderaan emosi, penderaan mental dan pengabaian. Sekiranya berlaku pukulan, hinaan, ugutan atau apa-apa bentuk pengabaian terhadap kanak-kanak, perbuatan tersebut jelaslah merupakan satu pelanggaran hak asasi mereka. Ini merupakan artikel yang saya kaji. Terdapat 2 bayi maut dalam jagaan pengasuh. Untuk kes pertama, Abdul Ryan berusia 9 bulan dipercayai lemas selepas ditemukan tersembam di dalam bilik di sebuah taskar di Jalan Kebun Shah Alam, Selangor. Pemilik taskar tersebut direma 3 hari untuk melanjutkan siasatan lanjut. Untuk kes kedua, Daniel Afan yang berusia 3 bulan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sadarkan diri ketika dalam jagaan di rumah pengasuhnya di Taman Lembah Bujang Merbuk, Sungai Petani. Oleh itu, artikel 19 dengan tegasnya mewajibkan ibu bapa, penjaga dan juga negara untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak daripada sebarang bentuk keganasan fizikal maupun mental. Manakala menurut perkara 6 dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak dengan izin CRC menegaskan bahawa negara-negara perlu mengiktirafkan setiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup. Hak ini bukan sekadar bermaksud kelangsungan hidup secara fizikal, malah merangkumi tanggungjawab negara untuk memastikan kanak-kanak dapat membesar dan berkembang secara menyeluruh aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Oleh itu, sebarang bentuk penderaan pengabaian atau keganasan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak adalah satu pelanggaran terhadap perkara 6. Apabila kanak-kanak menjadi mangsa penderaan perkembangan mereka boleh terbantuk, keyakinan diri mereka juga terjejas dan masa depan mereka terancam. Hal ini jelas bahawa maksud hak untuk berkembang dalam persekitaran yang selamat, sihat dan penuh dengan kasih sayang. Itu saya saja. Baiklah, terima kasih panel team ni. Baiklah, soalan yang sama, panel team A, sila uraikan hujah anda. Saya bersetuju dengan hujahan panel sendiri, tetapi saya juga mempunyai hujahan saya sendiri. Kes penderaan akan menjejaskan pelbagai hak kepada kanak-kanak dan hak kanak-kanak juga akan terjejas daripada berbagai sudut dan aspek. Penderaan juga menjejaskan hak kanak-kanak untuk hidup berkembang kanak-kanak serta hak privasi kanak-kanak. Berdasarkan kenyataan Konvensyen Hak Kanak-kanak dengan izin CRC, iaitu perkara 28/2009, kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat membantu perkembangan potensi mereka secara sepenuhnya. Hal ini kerana kanak-kanak yang menjadi mangsa dera sering mengalami gangguan emosi dan hal ini juga menyebabkan gangguan prestasi akademik mereka berdrop. Hal ini juga menunjukkan kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan dan keadaan harus bersama untuk melaksanakan hak ini. Perkara 20 juga menyatakan bahawa jika keluarga gagal melindungi kanak-kanak, kanak-kanak tersebut berhak untuk dapat perlindungan yang lebih selamat. Contohnya, kanak-kanak yang menjadi mangsa dera harus dihantar ke tempat yang dapat melindungi mereka. Saya minta izin untuk menunjukkan pusat jagaan yang dapat melindungi mereka. Pertama sekali, iaitu rumah kanak-kanak terpilih. Yang kedua, asrama kanak-kanak yang diperlukan. Dan yang terakhir sekali, pejabat kebajikan masyarakat.
Setiap kanak-kanak harus dilindungi haknya supaya mereka dapat menikmati hidup aman dan selamat. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih dari tim A. Ada apa-apa penambahan? Tidak. Lah, beralih pada soalan seterusnya. Walaupun tim B dulu. Walaupun undang-undang dan CRC telah wujud, mengapa kes penderaan kanak-kanak masih berlaku sehingga hari ini? Sila kemukakan hujah anda. Terima kasih di atas soalan yang diberikan kepada saya. Walaupun undang-undang seperti Akta Kanak-kanak 2001 dan Konvensyen Hak Kanak-kanak Terulang diwujudkan bagi melindungi kanak-kanak, tetapi masih ada lagi kes penderaan yang berlaku. Situasi ini menunjukkan bahawa kewujudan undang-undang tidak mencukupi, malah pelaksanaan pemantauan dan kesedaran tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebenarnya dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak ni, perkara 3 jelas menyatakan bahawa kepentingan terbaik kanak-kanak mesti diutamakan. Jadi dalam konteks taskah, pihak pengurusan perlu memastikan keselamatan kebajikan kanak-kanak penting daripada keuntungan. Di sini pihak pengurusan taskah tu tidak boleh mengambil kira untung sahaja, malah keselamatan diabaikan. Yang seterusnya kita juga boleh lihat perkara 19 yang menegaskan bahawa kanak-kanak mesti dilindungi daripada sebarang bentuk keganasan fizikal atau mental. Ini bermaksud menjerit atau menggunakan kekerasan bukanlah cara disiplin yang dibenarkan dalam konteks pengajaran tadika taskah. Pengasuh juga tidak dibenarkan untuk memukul, menampak atau mencubit kanak-kanak walaupun dia melakukan kesalahan. Malah pengusaha itu perlu memberi perhatian yang lebih dekat kepada mereka. Selain itu juga, perkara 12 dan 13 memberi hak kepada kanak-kanak untuk menyuarakan pendapat mereka, di mana mereka, walaupun mereka masih kecil, pandangan dan perasaan mereka tetap perlu didengar dan dipertimbangkan. Sebagai contoh, jika kanak-kanak mengadu tidak selesa dengan layanan seseorang, maka guru tu pengasuh perlu mengambil perhatian terhadap apa yang diceritakan oleh kanak-kanak tersebut. Itu sahaja dari saya. Baiklah, terima kasih pada tim B. Baiklah, soalan yang sama. Tim A, sila kemukakan hujah anda. Terima kasih yang berhormat. Saya menyokong pada perkara yang telah disebutkan oleh panel ini, iaitu kanak-kanak sepatutnya diutamakan kesejahteraan mereka, bukan hanya untuk pentingkan keuntungan. Jadi, dengan izin yang berhormat, saya bawakan contoh yang mana ada di sebuah taskah terbongkar bahawa dia telah memindahkan kanak-kanak di taskah tersebut ke tempat lain sementara JKN membuat pengawasan. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahawa ada taskah yang sanggup untuk kanak-kanak lalu bawah longkang hanya untuk menjadikan taskah tempat mereka sebagai keuntungan tanpa memikirkan perlindungan kepada kanak-kanak. Jadi, yang seterusnya, perkara yang seterusnya yang saya akan hujahkan di dalam mini forum pada hari ini iaitu perkara 37, iaitu menolak layanan kejam. Dengan izin yang berhormat, saya bawakan juga daripada slide yang telah saya kaji, iaitu terdapat komponen-komponen dalam CRC. Saya terangkan, saya ambil daripada perkara 37 iaitu menolak layanan kejam, iaitu masyarakat kini menormalisasikan hutang itu sebagai etikat. Pada pendapat saya, itu tidak dinafikan bahawa rotan boleh juga untuk mendisiplinkan kanak-kanak. Tapi ada yang menganggap bahawa memijak, menumbuk adalah tindakan agresif yang lain perlu untuk dirikan kepada mereka. Walhal, perkara itu adalah tidak wajar
dan akan mengundang kepada penderaan kerana membudaykan tindakan kejam sebagai didikan. Yang seterusnya ialah saya ambil daripada slide yang saya kaji, CRC dalam perkara 42 iaitu menyeru kesedaran kepada masyarakat. Dalam hal ini, kita dapat ketahui bahawa ramai ibu bapa yang tidak peka dalam hal-hal seperti ini. Jadi, dia akan membawa kesedaran kepada masyarakat iaitu dengan membantu memperkenalkan saluran-saluran yang betul untuk diperkenalkan bahawa penderaan ini adalah satu kes jenayah yang besar jika tidak dibentuk. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa apabila seperti akta, CRC, komponen, perkara-perkara yang telah saya kaji ini diwujudkan, dia akan membuatkan keadilan kepada kanak-kanak untuk melindungi hak-hak mereka. Sekian sahaja. Baiklah, terima kasih kepada TV. Soalan yang terakhir, apakah langkah yang boleh diambil oleh pengasuh taska, pengusaha taska, pengasuh dan ibu bapa bagi mencegah penderaan kanak-kanak? Mana-mana panel tim A dan tim B boleh kemukakan hujah anda. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Tuan Pengerusi itu tadi. Bagi mengulas jawapan bagi soalan tersebut adalah langkah yang boleh diambil oleh pengusaha taska iaitu meletakkan kamera lintas tertutup. Dengan izin, saya ingin menggunakan istilah dalam bahasa Inggeris iaitu CCTV. Okey, dengan penggunaan CCTV ini, kamera lintas tertutup ini boleh mencegah sebarang insiden iaitu penderaan ini daripada terus berlaku ke atas kanak-kanak. Dengan adanya CCTV ini juga, para pelaku ataupun penjenayah tidak akan memberanikan diri untuk melakukan sebarang kes jenayah terhadap kanak-kanak, dan mereka juga tidak berani untuk membawa terhadap kanak-kanak yang boleh kita katakan diorang ni masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Baiklah, saya ingin menunjukkan contoh ini merupakan rakaman daripada CCTV yang berlaku ke atas kanak-kanak yang berumur lingkungan berusia 6 hingga 9 bulan. Okey, menerusi rakaman lintas tertutup ini, boleh kita lihat kanak-kanak ini dicampak, ditampar dan digolek di atas santai oleh pengasuh taska itu sendiri. Okey, sudah terbukti bahawa penggunaan kamera lintas tertutup ini amatlah memberi kesan yang efektif kepada ibu bapa untuk mereka lebih mempercayai kalau diorang hantar anak diorang ke taska tersebut ada CCTV ini akan meningkatkan kepercayaan ibu bapa. Seterusnya, langkah yang boleh diambil oleh pengasuh ialah menghadiri latihan kursus yang berkala.
Okey, jadi hasil begini dikatakan boleh meningkatkan kesedaran kepada pengusaha itu sendiri akan mengenai tanggungjawab yang digalas mereka untuk menjaga kanak-kanak yang diamanatkan oleh penjaga ataupun maupun ibu bapa itu sendiri untuk menjaga anak-anak kanak-kanak ini untuk dijaga bukannya untuk didera. Selain itu nanti head ini juga mampu meningkatkan boleh membantu pengasuh untuk mengawal emosi mereka agar mereka tidak mudah melepaskan amarah tekanan mereka tu kepada kanak-kanak yang tidak bersalah ini. Seterusnya yang akhir sekali, peranan ibu bapa bagi mencegah penderaan isu penderaan ini daripada terus berlaku ialah ibu bapa mesti memilih taska yang berdaftar. Seperti kita tahu, taska yang berdaftar ni ada prosedur keselamatan yang lebih terjamin. Jadi ibu bapa akan lebih mempercayai untuk menghantar anak-anak mereka ke taska tersebut. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengambil cadang terhadap sebarang perubahan dari segi aspek emosi ataupun daripada aspek fizikal kanak-kanak itu tersendiri. Sebagai contoh terhadap dari segi yang boleh saya bagi dari segi fizikal, terdapat kesan luka, kesan lebam terhadap anak itu. Daripada segi emosi, ibu bapa boleh lihat apabila anak itu meragam, tiba-tiba menangis. Jadi ibu bapa perlu menyiasat perkara tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib seperti JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan pihak polis. Sekian mungkin saja dari saya. Terima kasih kepada tim A. Tim B ada ke? Izinkan saya kena masuk saya daripada tim A. Okey saya. Okey, seperti yang diberitahukan tadi oleh parenting A, ibu bapa perlu memilih taska yang didaftar atas JDM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ibu bapa perlu mengambil cadangnya sebelum menghantar anak-anak taska yang sebenarnya. Seterusnya, ibu bapa juga setiap kali anak-anak pulang ke rumah membuat pemeriksaan terhadap anak dari segi emosi mereka juga terhadap fizikal mereka. Ibu bapa perlu mengambil kira apa yang kanak-kanak buat di taska. Juga ibu bapa perlu memeriksa keadaan badan kanak-kanak supaya mengelakkan daripada ibu dapat tahulah sebelum anak-anak ini terjebak dengan penderaan di taska. Seterusnya, bagi pihak taska pula, pihak taska juga boleh menyediakan log harian bagi setiap kanak-kanak di taska. Contohnya, setiap kanak-kanak sampai di sekolah di taska, pihak pengusaha taska ni boleh mengambil kedatangan mereka melalui sistem. Dengan ini, ibu bapa akan lebih mengetahui tentang keberadaan anak-anak di mana mereka berada. Bukan itu sahaja, pihak taska juga perlu bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku pada kanak-kanak semasa mereka di taska. Kerana ibu bapa ini telah memberikan kepercayaan mereka kepada pihak taska ini untuk menjaga anak-anak mereka. Jadi sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diinginkan seperti penderaan, pihak taska sangat-sangat perlu bertanggungjawab tentang penderaan yang berlaku. Jadi kesimpulan yang saya boleh berikan, langkah yang saya telah berikan tadi itu sangatlah penting bagi ibu bapa supaya mereka tidak membuat kesilapan. Seperti kes-kes yang dibentangkan oleh panel-panel yang di depan saya ini, banyak kes yang penderaan yang kematian. Jadi
ibu bapa ini perlulah ingat bahawa anak-anak ini adalah harta yang paling bernilai untuk kita sebagai ibu bapa lah. Jadi perlulah menjaga dan jangan sekali mensia-siakan mereka, sebab mereka dilindungi di bawah akta dan diberikan. Ini selalu kita berasal. Baiklah, terima kasih. Ada tambahan lain? Saya. Okay, terima kasih kepada Pak Fungsi. Langkah-langkah pergi kepada pengusaha taska dahulu. Sebagai pengusaha taska, perlulah mengetahui dan mengambil berat tentang latar belakang pekerja. Sebagai pengusaha taska, perlulah menjalankan salingan kes keselamatan dan rekod jenayah sebelum mengambil pekerja. Sebagai pengusaha taska, takkanlah kita nak ambil pekerja yang sahabat lema, yang ada rekod jenayah, yang ada rekod jenayah memukul ataupun sebagainya. Sebagai pengusaha taska, kenalah kita check dulu rekod dia. Macam sekarang pun, zaman sekarang kita tak ada resume dan sebagainya untuk kita tengok dia ni layak tak kita ambil dia sebagai pekerja di taska. So dengan adanya cara kita sebagai pengusaha taska ni memeriksa rekod jenayah sebelum mengambil pekerja, itu pun dah boleh dikira sebagai langkah jaga-jagalah untuk elakkan berlakunya lagi penderaan di taska ni. Sebab sekiranya kalau kita ambil juga pekerja dan juga pengusaha taska mengambil sambil lema tentang rekod latar belakang pekerja ni, mungkin kes penderaan ni akan makin lama makin meningkat. Dan yang kedua, pengusaha taska perlulah mengikut garis panduan JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, memastikan taska berdaftar di bawah JKM dan mematuhi akta serta peraturan. Dan pengusaha taska ni perlulah mendaftar di bawah JKM sebab kalau kita perasan dekat Malaysia ni banyak je taska-taska atau tadika yang tak didaftar bawah JKM dan tak mematuhi akta-akta atau peraturan dekat Malaysia ni. So dekat situ pun adalah punca berlakunya penderaan ni. Dengan adanya pendaftaran di bawah JKM ni, mungkin berkemungkinan saya tak jamin boleh 100% akan terus kes penderaan ni, tapi berkemungkinan boleh elakkan berlakunya kes penderaan di Malaysia ni. Dan yang kedua, kita pergi kepada pengasuh kanak-kanak. Sebagai pengasuh, kita perlu mengawal emosi dan tekanan kerja. Janganlah, sebab kadang-kadang pengasuh ni ada yang mental emosi daripada rumah dia bawa ke tempat kerja untuk anak, dan dekat situlah akan berlaku penderaan terhadap kanak-kanak. Dan janganlah melepas kemarahan kepada kanak-kanak. Dan yang kedua, melakukan sebarang tanda penderaan. Sebab kanak-kanak ni kadang sifat dia tak pernah agak, dan diorang ni tak akan bagi tahu terus direct dekat kita yang apa yang diorang rasa kat rumah ke apa ke, ataupun sebenarnya kat rumah tu diorang kena dera, kena pukul dengan mak bapak, tapi diorang bukan jenis yang bagi tahu. Tapi kalau ni macam kita tahu diorang ada sifat yang jujur. Kalau sebagai pengasuh kita terus tanya direct jujur kat dia, kadang-kadang dia boleh terus bagi tahu, oh dekat rumah mama pukul, dekat rumah papa pukul. So dengan cara macam tu kita dapat tahu tanda awal. Sebagai pengasuh bolehlah lakukan terus pada pihak penguasa. Itu saja bagi saya. Baiklah, ada penambahan lain? Saya ingin menambah sedikit sahaja, iaitu langkah penting yang boleh diambil oleh ibu bapa ialah berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak, di mana ibu bapa ni sentiasa mendengar, memberi perhatian kepada anak-anak supaya mereka dapat menyuarakan perasaan mereka terhadap ibu bapa mereka. Sebagai contoh, jika anak-anak pulang dari sekolah, mereka kelihatan seperti murut atau takut, ibu bapa perlu bertanya kepada mereka seperti apa yang berlaku pada hari ini, apa yang terjadi pada ketika hari ini. So mereka akan kadang-kadang ni dia akan beritahu perkara yang sebenar, sebab kadang-kadang ni dia sendiri dia akan tipu kita. Anak-anak akan lebih cenderung bercakap jika mereka tahu pendapat mereka dihargai. Dengan itu tindakan ini selaras dengan perkara yang telah diberitahu oleh saya, iaitu perkara 12
dan 13 dalam CRC perkara penting. Sekian terima kasih daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel tim A dan tim B. Maka mini forum telah habis. Baiklah, terima kasih.